Baru-baru ini, pelakon Bigo, 45 tahun, meminta isterinya Linda Hashim, 41 tahun, tampil mengemukakan bukti keganasan terhadapnya sepanjang berumah tangga. Bigo atau nama sebenar Muhammad Azirul Nizam Abdullah menjelaskan dia tidak perlu menggunakan persepsi orang ramai untuk meraih simpati. Selain itu, Bigo meminta jika ada bukti sila keluarkan kerana beliau yakin memandangkan beliau tidak melakukan keganasan rumah tangga. Jelasnya, beliau tidak pernah memuatnai apa-apa foto yang boleh mencemar atau mengaibkan Linda selepas ditemui selesai proses lantikan Jawatankuasa Pendamai JKP bagi kes tuntutan penceraian difailkan Linda di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Sementara itu, Bigo tidak diberi ruang dan peluang oleh Linda untuk berbincang dalam usaha menyelamatkan rumah tangga. Tambah Bigo lagi, Linda sudah keluar dari rumah sejak 6 bulan yang lalu dan tidak diberikan ruang untuk berbincang, bahkan kali terakhir berjumpa ialah di mahkamah sebelum ini. Meskipun dia masih suami yang sah, namun dia tertanya-tanya mengapa tiada peluang yang diberikan. Pada prosiding 6 Mac lalu, Hakim Wan Muhammad Najib Wan Hamad memutuskan kes permohonan cerai pasangan Linda dan Bigo akan diteruskan dengan pelantikan JKP pada tarikh 23 April 2025. Terdahulu, Linda memfailkan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur awal Januari lalu atas alasan sudah tiada persefahaman. Pada Mei 2023, Linda dan Bigo hadir ke mahkamah sama bagi membatalkan tuntutan nafkah dan hak penjagaan anak. Difahamkan mereka mencapai kata sepakat untuk rujuk semula pada 9 April 2023 selepas bercerai pada 27 Mac tahun yang sama. Di samping itu, Linda pernah mendedahkan mereka pernah bercerai buat kali kedua hanya selepas beberapa bulan kembali rujuk pada April 2023. Bagaimanapun, mereka tidak mendedahkan perkara itu kerana bimbang dianggap mempermainkan institusi perkahwinan. Linda dan Bigo mendirikan rumah tangga pada Jun 2013. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan 3 cahaya mata, Jelita Clarissa 11 tahun, Anggun Cassandra 10 tahun dan Indah Camelia 6 tahun. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga urusan Bigo dan pasangan dipermudahkan dan terus berjaya dalam karier yang dibina.